Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi, terima kasih kepada yang sudi meluangkan masa bersama-sama di sesi TikTok Live Jepun pada pagi ini. So, terima kasih Puan Awin sebentar tadi. Yang cantik manis kan? Okay, so bertukar kepada saya. Okay, so kami di sini, warga Jepun mengalu-alukanlah kehadiran semua yang turut serta mengikuti perkongsian pada pagi inilah. So, Alhamdulillah, pagi yang baik ini kita diberikan peluang untuk berkongsi sedikit pengetahuan di dalam berkaitan teknologi bidang ukur dan pemetaan walaupun sesi ini dijalankan secara santai di platform TikTok. Namun insya-Allah perkongsian yang disampaikan harap dapat membantu dan memberi manfaatlah serta menambah sedikit ilmu kepada semua yang menonton. So tambahan pula kita berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. So bulan yang kita katakan penuh keberkatan. Mudah-mudahan usaha kita berkongsi ilmu serta menimba pengetahuan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat kita lah di sisi Allah Ta'ala. So, baik untuk sesi live pagi ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik. Bagi saya sangat menarik lah, bagi seorang juruukur dan kawan-kawan kami lah di Jepun ni. Menarik lah tentang dunia geospatial berkenaan teknologi LiDAR. So, mungkin yang pernah dengar perkataan LiDAR tu, ada juga yang tertanya-tanya apakah itu LiDAR dan apa sebenarnya itu LiDAR yang kita dengar tapi kita tak faham ataupun kurang faham. So, bagaimana teknologi ini berfungsi dan kenapa teknologi sangat penting untuk bidang geospatial, pemetaan serta lain-lain bidang yang terlibat lah. Okay, so sedikitlah saya sharekan. LiDAR ni merupakan satu teknologi yang digunakan secara meluas dalam kerja-kerja pemetaan moden lah. So, melalui teknologi ini, so kita boleh mendapatkan maklumat permukaan bumi dengan sangat terperinci dan menghasilkan point yang dikenali sebagai point cloud. So point cloud, kita sebut point cloud, LiDAR ni tak dapat dipisahkan lah. So kalau bahasa Melayu ni kita sentiasa sebut titik awan. So itulah dia point cloud. So sebenarnya bidang ini yang kita praktiskan ialah untuk pemetaan topografi. So selain daripada survey, berguna juga dan sangat bermanfaat untuk perancangan bandar. So, risiko untuk pengawalan dan risiko bencana dan juga selain itu pemantauan hutan dan pelbagai aplikasi geospasial dan kejuruteraan lah. So, sebelum saya pergi jauh lah, so izinkan saya memperkenalkan diri saya. So, nama tadi Puan Awin dah sebut. So, saya Tuan Batul Aslamiyah binti Mastur. Okay, berkhidmat di Jepun sedari 2018 sehingga sekarang di Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Okay, so dalam sesi live ni, saya akan cubalah berkongsi secara ringkas serta apakah itu teknologi LiDAR dan macam mana sistem itu berfungsi. Kemudian bagaimana point cloud itu yang kita sebut, apakah itu point cloud itu sebenarnya. Dan sedikit gambaran lah berkenaan dengan teknologi ini. So, jika ada sebarang soalan sepanjang live ni, so bolehlah tuliskan di ruang komen. InsyaAllah berkesempatan saya akan menjawab dan sebaik mungkin lah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mulakan dulu slide saya dengan sedikit video daripada seksyen penawanan data. Okay. So, kami daripada bahagian pemetaan topografi Semenanjung. Okey, ini adalah kita katakan tim foto udara. Okey, sebelum bermulanya kita punya penerbangan, kita ada sesi pemasangan sistem lah. So, ini adalah sistem yang dimiliki oleh Jepun lah. Okey. So, tuan-tuan boleh nampaklah sistem ini akan dipasang kepada pesawat udara. Okey. So, tim kita, tim foto udara akan memasang. Dan sebelum itu, perancangan dan penerbangan ini perlu diadakan sebelum berlepasnya pesawat tersebut lah.
Okay, so taklimat keselamatan oleh wakil daripada aviation punya company. So kita akan mendengar sesi taklimat tersebut. Kemudian, okay. So tim foto udara ni akan bersedialah untuk berlepas. Okay, so sebelum berlepas kita terdapatlah beberapa perkara-perkara yang kita kena patuhi lah di dalam pesawat udara. Okay, so maknanya bermulalah penawanan data LiDAR kita dan foto udara, pegawai foto udara akan menyemak kawasan-kawasan yang kita akan terbang, kawasan-kawasan yang mungkin ada dilitupi awan. Seterusnya kita akan semaklah kawasan-kawasan litupan kawasan yang kita buat perlawanan. Seterusnya kita akan memproses data-data kita di kami punya section. Sekarang, sebelum ini section fotogrametri, sekarang section penawanan data. Okay, so pendigitan kontur serta proses-proses yang lain lah. So ini adalah produk-produk daripada teknologi LiDAR lah. Okay. So ini adalah digital terrain model. So this is 3D model. Okay, dan seterusnya kita letakkan di Google. Okay, inilah tim-tim muka-muka foto udara kita. Tim foto udara. Okay. Sekian saya punya video pada pagi ini sebagai intro kepada seksyen penawanan data bahagian pemetaan topografi Semenanjung. Okay, so saya akan teruskan dengan slide presentation saya. Jika suara saya tidak jelas, tuan-tuan boleh komen lah. So pihak media Jepam akan membantu tuan-tuan untuk memberikan suara lebih jelas lah. Okay. Seterusnya hari ini topik yang kita bincangkan adalah pengenalan kepada LiDAR. Sedikit ringkas, lebih dia padat dan ringkas dan berkenaan dengan LiDAR kita. So seterusnya kita akan mendalami apakah konsep asas kerja penawanan data LiDAR. Daripada video yang tuan-tuan dan puan-puan lihat tadi, so di situ telah menggambarkan lah, video 2 minit tadi menggambarkan kerja-kerja yang dilakukan oleh bahagian pemetaan topografi Semenanjung. So konsep asas kerja-kerja data LiDAR, penawanan data LiDAR ini ada 6 langkah. Keseluruhannya 6 langkah. So untuk taklimat kali ini, sesi yang saya jalankan lebih fokus kepada penawanan data LiDAR menggunakan airborne. Okay, so sama juga, dia pelbagai platform pada zaman yang lebih moden sekarang, selain daripada airborne, pelbagai platform yang akan menggunakan sensor, yang boleh menggunakan sensor LiDAR tersebut lah. Contohnya yang kita biasa dengar, MLS, Mobile Laser Scanner, dan kita pernah juga dikenalkan, kita dimaklumkan tentang penggunaan handheld, kemudian LiDAR juga berada di dalam telefon anda mungkin, and then seterusnya ada juga terrestrial laser scanner, dan fokus kepada hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan airborne LiDAR. So untuk kitaran cerapan LiDAR untuk airborne, kita ada 6 langkah lah. Pertama, laser yang dihantar, yang kita sebut laser tu cahaya. Okay, so tuan-tuan sebut laser tu adalah cahaya yang kita transmit daripada sensor. Kemudian bila kita transmit cahaya, okay, dia terus ke permukaan tanah. Okay, kemudian untuk mengira jarak tersebut, sensor ukur masa untuk balikan cahaya tersebut. So kalau tuan-tuan di peringkat yang ketiga, jika tiada cahaya yang balikan itu, maknanya tiada data yang kita dapat pada scanning tersebut lah. Kerana cahaya ini, yang pembalikan cahaya itu menghasilkan Z value. Okay, seterusnya kita gunakan formula kelajuan cahaya lah untuk mengira jarak. Seterusnya, gabungan GPS dan IMU yang kita pasang pada kita punya pesawat akan menghasilkanlah koordinat XYZ. Okay, itu adalah kitaran cerapan LiDAR yang kita katakan dia adalah menghasilkan berjuta-juta ataupun berbilion point. Okay. Seterusnya, ini yang kita katakan sensor yang dipasang pada badan pesawat lah. So, okay, permulaan cahaya tu perlulah
dipantulkan daripada kita punya sensor ke permukaan tanah. Itu salah satu prinsip yang jelas. Benda tu kita katakan itu adalah LiDAR. It's a light detection and ranging. Okay. So apabila laser tu transmit daripada kita punya sensor, maknanya laser tu akan emit kepada permukaan tanah atau permukaan building ataupun apa-apa permukaan yang kita pancarkan. Laser tersebut akan balikan sensor tersebut akan absorbkan dalam kita punya sensor lah. So kita panggil dia return. Itu yang kita panggilkan point return. Okay. So daripada point return tersebut lah akan terhasilnya nilai Z. So di dalam sensor kita yang serba canggih, mungkin tuan-tuan jugalah owner sensor tersebut. So dalam sensor tu sendiri ada elemen pengukuran masa. So di dalam elemen tersebut akan menghasilkan, akan mengira jarak point-point tersebut lah. Okay, so kita masih lagi menggunakan kiraan jarak menggunakan lah. So di sini saya pasti tuan-tuan dan puan-puan yang daripada background science, physical science, kita akan belajar benda ni dalam fizik. So very basic kita katakan equation yang mengira jarak atas pantulan kelajuan cahaya. Okay, so tadi kita bercerita pasal Z ke jarak, dan untuk menghasilkan GPS, untuk menghasilkan point XY, so kita perlu adakan GPS dan IMU. Inilah satu komponen yang paling penting lah ada pada sistem LiDAR kita. Jika ada sensor sahaja tidak di-attachkan bersama GPS ke IMU, so data-data kita akan kekurangan maklumat. So XY kita tak dapat nak derive lah daripada maklumat point kita lah. So ini yang saya cerita tadi, sangat mudah bila laser telah dipancarkan di permukaan bumi, kita akan menghasilkan satu koordinat. So selalu bagi saya orang ataupun pengguna ataupun user kepada LiDAR ni terlupa salah satu kebaikan ataupun kelebihan LiDAR ni sendiri. Selain daripada ada XYZ, dia ada maklumat intensity. So boleh komen lah siapa yang maklum tentang intensity tersebut. So selalunya kita akan maklum dia XYZ, tapi LiDAR sendiri ada maklumat intensity yang menerangkan tentang kekuatan balikan cahaya yang saya cerita tadi lah. So kekuatan balikan cahaya tadi mempunyai energi tertentu lah. So saya dah masuk fizik sikit. So energi tersebut ada value. So untuk kawasan yang hard surface ada setengah value yang mungkin lebih tinggi value intensity daripada kawasan yang mempunyai kelembapan yang tinggi. So untuk penyelidik-penyelidik, untuk pelajar-pelajar universiti, mungkin nilai intensity tu amat berguna untuk kita buat apa-apa detection tentang kawasan yang berintensiti rendah dan berintensiti tinggi. Okay, so dengan kata mudahnya, apabila kita buat, bila kita kaji pancaran yang saya cerita tadi berkenaan satu point, tuan-tuan boleh bayangkan di dalam kepala kita lah yang point yang kita dapat di permukaan bumi boleh menjadi berjuta-juta dan berbilion-bilion. So kita sebagai user, sebagai pengguna yang akan analyse point tu untuk seterusnya. Okay, asas kerja LiDAR. Paling simple, tuan-tuan kena maklum, kena tahu, kena cakna is a point. Point di permukaan bumi, dan point itu maklumatnya adalah XYZ dan intensity. Apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu tentang point spacing. Bila orang tanya berkenaan data kita, apa itu point spacing, kita tahu dia adalah jarak antara point dengan point. Okay, di situ menyatakan kepadatan point kita. Okay, seterusnya point density. Yang ni paling penting lah. So point density ni kita kena tahu data kita itu berapa kepadatannya. Kerana kepadatan point tersebut menggambarkan kita punya feature yang kita dapat capture di permukaan bumi lah. So semakin tinggi point density, semakin padat feature yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lah. So semakin kurang point density, maknanya semakin kurang lah kita punya features. So bagi saya asas kerja LiDAR ni jelas. Kita kena ada point density lah. Setengah point cloud itu bila kita tanya berapa point spacing dia, berapa point density dia. So kita kena tahu. Okay, seterusnya point count. So untuk point count pula, ia adalah kiraan berapa banyak point kita dapat pada penawaran data tersebut lah. Contohnya kita gunakan UAV LiDAR,
kita gunakan M1 LiDAR, kita gunakan terrestrial, kita gunakan MLS. So kita tahu berapa point count yang kita dapat pada hari itulah. Or else pada projek tersebut. Maksudnya point count ni menunjukkan berapa banyak point yang kita dapat. Okay, sebab berkaitan dengan point spacing, point density dan point count, dia berkaitan dengan kita punya penawanan. Bila kerja di luar, kita tahu masa, tenaga dan kos diperlukan. Jadi perkara-perkara yang jelas macam ni kita kena ambil maklum. Okay, sebelum kita balik ke untuk pemprosesan. So untuk point attribute pula, setiap point tu dia ada maklumat dia sendiri yang saya sebut XYZ intensity. XYZ intensity. So itu adalah attribution berkenaan dengan point tersebut lah. Okay. Okay, sini saya ada share sedikit tentang point density. Yang saya maklum tadi penting lah. Bila kita cakap, kita sebagai user, kita pengguna data LiDAR, kita yang penganalisis, kita kena maklum point per meter square tu berapa banyak kita perlukan. Dia seumpama kita perlukan sesuatu kepadatan yang sangat tinggi, tapi kita menggunakan aplikasi tu untuk secara asas sahaja. So dia tidak berpadanan lah. Kerana pemprosesan LiDAR ni dia mengambil kira tentang kita punya kekuatan, kita punya tenaga kerja, kepakaran serta storan yang kita gunakan untuk memproses. So selain itu kita perlu menggunakan hardware yang kita panggil high end untuk memproses lebih banyak data. So oleh yang berkenaan, seseorang sebagai user, seseorang yang menggunakan data ini perlu tahu berapa point per meter square yang kita panggil untuk aplikasi yang kita gunakan seterusnya untuk data LiDAR. Sebagai contoh, di skrin tuan-tuan nampak ya, untuk 0.5 ke 1 point, kita gunakan untuk basic surface. So untuk penjanaan basic surface ni, kita cadangkan 0.5 ke 1 mencukupi. Okay, sebab user sendiri tahu kegunaan data yang kita gunakan lah. So seterusnya, 1 ke 2 point per meter square tu sesuai untuk flood modeling, water inundation calculation. Okay, ini cadangan daripada research paper lah yang berada. Ya. Okay, so untuk soalan tuan. Okay, kalau pantulan, kita tahu laser ni adalah satu cahaya lah. So untuk pantulan di kawasan sungai, kalau sungai tersebut mungkin lebih jernih dan mungkin cahaya dapat menembusi, so kita punya data akan return lah. Tapi kalau kita punya sungai tu dalam keadaan yang keruh dan mungkin cahaya tak dapat tembus, mungkin data di situ akan tidak akan dipantulkan lah. Kita katakan pantulan itu diabsorb. Itulah. Okay. So mungkin di sungai-sungai di Malaysia ada setengah sungai, ada setengah di pesisir pantai yang mungkin kita katakan dia jernih. So mungkin pantulan itu mungkin kita akan dapatlah energi daripada laser tersebut. Jadi jika kawasan-kawasan itu terlalu keruh, banyak sangat mendapan, mungkin point cloud itu akan diabsorb dan kita akan kurang point di situ. Okay. Okay, saya teruskan. So untuk 2 ke 5 point sesuai untuk multi-purpose dataset lah. So untuk model-model kita nak buat untuk bencana, model-model untuk kita katakan topografi. So 2 ke 5 cadangannya mungkin kita katakan mencukupilah sesuai untuk analisis begitu. So untuk basic 3D model, so kita perlukan 5 ke 10 point, lebih dense untuk kita nampak segi-segi bangunan tersebut. Okay, so kita perlukan point yang lebih tinggi dan padat. So untuk lebih detail 3D city model, kita perlukan lebih daripada 10 point per meter square. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan ini asas untuk penjanaan model-model ialah tuan-tuan dan puan-puan seterusnya. Okay. So okay, sekarang ni saya ada meletakkanlah sedikit visualisasi data. Okay, sebab apa? Bila kita cerita LiDAR ni, dalam mana orang luar macam maklumkan tentang, sebab kita biasa tengok gambar. So kita rasakan point cloud ni seperti gambar. So
mungkin ada sedikit perbezaan di situ sebab kita katakan tadi point cloud ni is daripada cahaya. So sebenarnya secara nature-nya point cloud ini dia tiada warna. So warna dia monokrom. Monokrom ni satu warna. So bila kita dah classify dia secara ialah automatic ataupun manual, kita gunakan beberapa kita punya software, kan kita akan dapat warnakan dia mengikut ketinggian. Okey, kita dapat warnakan dia mengikut dia punya kelas. Okey, contohnya bangunan kelas contohnya kita letakkan warna merah. Contohnya ground kita letakkan warna coklat, kan? So kat situlah kita dapat daripada visual mata kita ini yang memang nature-nya suka melihat color, so kita akan dapat kelaskan LiDAR tersebut. So untuk yang belah kanan tu Colorized Point Cloud, di situ software-software sekarang saya percaya semua boleh colorkan point cloud tu menggunakan image foto udara. So kalau kita ada satellite atau image foto udara, kita boleh colorkan kita punya point cloud lah. So ada setengah user pemproses lebih mudah menggunakan color daripada foto udara. Ada setengah user dia lebih gemar menggunakan elevation. So sekarang pelbagai software lebih mudah lah. Okay. Okay, so kriteria penentuan sistem LiDAR ni, sebab bagi kita LiDAR ni adalah satu teknologi yang kita katakan agak kos tinggi. So kita kena tentukan penggunaan sistem LiDAR ni kriterianya macam mana. So kita perlukan tahu tujuan. Tujuan apa untuk kita terbang LiDAR ni? Tujuan apa untuk kita cerak LiDAR ni? So untuk apa? Topografi, untuk bathymetry. So kita sebagai user pengguna tahu tujuan kita, and then kita perlu tahu jarak untuk kita buat cerapan tersebut. Okay, dan ketepatan yang kita perlukan. Seterusnya cost. Of course, benda tu yang paling utama sebenarnya. Tapi dari segi teknikal, seorang yang bercakap tentang teknikal, cost tu kita cuba ketepikan dahulu supaya kita boleh fokus apa yang kita perlukan. And then baru come cost tu akan datang. Okay? Di mana kita kata benda tu suplemen lah. Okay? And then persekitaran. Okay, contohnya saya bagi contoh ya. Untuk pemetaan topografi, kita katakan untuk kawasan yang lebih luas, jadi kita boleh gunakan pesawat udara. Kalau untuk pemantauan bencana, mungkin untuk kawasan yang lebih kecil, lebih fokus, kita boleh gunakan UAV. So untuk kawasan yang kita katakan kita nak cerap di koridor jalan, kita boleh gunakan MLS. Untuk di dalam bilik-bilik, contoh bilik meeting ataupun kawasan-kawasan macam terowong, kita boleh guna MLS. Ataupun bilik-bilik kecil ni kita pakai handheld TLS. Dekat situlah kita kata penentuan penggunaan sistem LiDAR ni berdasarkan kepada user punya kehendak. Apa yang diperlukan oleh user lah. Okay, so ini yang saya cerita tadi lah, pelbagai ekosistem platform LiDAR. Bukan airborne sahaja, ada juga terrestrial lah, static, mobile, serta bathymetry LiDAR lah. So macam Puan Awin sebut tadi, kepada yang berminat untuk menduduki peperiksaan, amalan kerja kadastre dan geometrik. So mungkin dekat sini kita dapat tahulah LiDAR ni bukan saja airborne. Dia ada pelbagai lagi platform yang dia boleh gunakan untuk cerapan data LiDAR. Okay, so bathymetry LiDAR ni saya letakkan dekat sini sebab kita interested on bathymetry LiDAR. Sebelum ni sebagai seorang juruko, bathymetry ni kita gunakan boat untuk scanning di dasar laut. Tapi untuk bathymetry LiDAR mungkin di luar negara dah gunakan. Tapi di Malaysia ni kita, di Jepun sendiri kita belum lagi menggunakan bathymetry LiDAR menggunakan airborne. Mungkin di masa depan kita boleh cubalah untuk gunakan sistem ni untuk tengok keberkesanannya. Mungkin tidak boleh menggantikan bathymetry LiDAR yang memang sedia ada sekarang. Mungkin ada setengah kawasan yang mungkin kita boleh gunakan bathymetry LiDAR airborne, mungkin kita boleh gunakan. Okay. So yang ini saya ceritakan tadi berkenaan dengan terrestrial LiDAR. So semua tahu belah kiri tu terrestrial, lepas tu adalah sebelah kanan sikit tu adalah kita punya macam MLS punya bentuk. Dia boleh attach pada kenderaan. Okay, so mungkin jarak antara kenderaan ataupun kita punya alat statik dengan kita punya tempat yang dituju tu ada certain range yang dia kena patuhlah. Okay. So yang ni topik bagi saya agak berat sikit.
So kat sini saya nak share sedikit asas pengiraan bagi cerapan data LiDAR. Yang kita ceritakan tadi daripada awal point per meter square, kita ceritakan awal tadi tentang point cloud kan. So kita faham sebagai seorang pengguna, sebagai seorang juruukur, sebagai seorang jurutera, sebagai seorang planner atau sesiapa pun, tahu setengah software tu memang boleh automatic. So kita memang tahu pengiraan tu boleh kita masuk automatic tanpa kita tahu pun asas pengiraan. Benda tu normal. Saya pun kadang-kadang tak adalah nak mengira kan, tapi sebagai seorang yang kena faham jika kita hendak mendalamilah bidang tu, kita kena tahu asas pengiraan apa yang dikira untuk menghasilkan kepadatan poin-poin tersebut lah. So ini saya cerita point density again, saya ada letakkan formula dekat bawah tu. So PD tu point density. Saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak kira point density bila kita nak melakukan penerbangan LiDAR. Sama ada dia punya penerbangan LiDAR ataupun kita gunakan mana-mana platform yang sesuai lah. Okay, so pagi-pagi yang mulia ini boleh nampaklah formula di depan itu. Okay, F adalah pulse rate. Pulse rate adalah bahasa Melayunya kita panggil denyutan, kadar denyutan. Okay, V kita katakan the speed of light. Okay, seterusnya SWOT width. Okay lah, so belah kanan tu ada gambar per meter square every single point lah. Okay, so kita ada gambaran sikit. Tuan-tuan boleh nampak ada aircraft kat atas tu. So ada ketinggian penerbangan lah. So penerbangan ni, ketinggian penerbangan dia depend kepada kita guna heli ke, UAV ke, pesawat udara kan. Dia ada satu ketinggian yang kita boleh, kita tahulah pesawat tu terbang tinggi daripada mana ke mana, berapa tinggi daripada MSL ke, daripada AJL ke, background level kan. So kita tahu ketinggian penerbangan. So and then lebar swath tu kita katakan adalah laluan, macam kita katakan berapa besar swath yang dia lalu untuk penerbangan data tersebut lah. Okay, so seterusnya kita dapat point density lah. Okay, so sedikit asas trigonometri. So saya pasti semua masih ingat lagi bila kita nak kira flying height ni, sebab kita punya swath tu segitiga. So segitiga asas pengiraan dia memang trigonometri. Sebab kita nak dapatkan, bila kiraan trigonometri ni adalah kita gunakan satu sudut 90 degree. So SWOT width tu kita nak kira lebar kita punya penerbangan tu, kita gunakan formula ni. So saya ingat masih ada lagi yang boleh cuba, sebab saya yakin dekat dalam komputer masing-masing ada kalkulator saintifik, sebab kalkulator saintifik je boleh kira tangent macam ni. Okay, so ni formula asas lah untuk kita kirakan SWOT width. Okay, so saya bagi tunjukkan slide ni. Okay, so ini adalah panduan mengira point density. Saya akan cakap slow-slow lah, tuan-tuan boleh tengok, mana yang berminat tu boleh tengok satu-satu langkah-langkah ni. Okay, tu macam saya cakap awal tadi, kita faham. Oh, ada soalan? Okay. Ada dua soalan. Okay. First soalan dia tanya, point cloud ialah hasil dan image digunakan tujuan yang sama dalam sistem LiDAR ke tak? Okay, daripada image. Okay, so macam ni lah. Tuan ke, puan ke yang bertanya tu? Kalau, puan. Macam ni. Kalau kita katakan point cloud daripada image ya, kita pasti yang point cloud itu terhasil daripada gambar. Yang kita katakan gambar ataupun kamera ni menghasilkan return yang first return yang paling atas sekali. So untuk point-point yang kita katakan di bawah, mungkin second return, third return, fourth return, kita sukar mendapat. Memang kita akan dapat first return. So memang berlainan daripada point cloud daripada LiDAR, yang kita katakan pancaran daripada laser, iaitu cahaya, di mana cahaya boleh menembusi, even di dalam hutan tebal tersebut, kita akan dapat data tu. So itulah perbezaannya. So kita katakan LiDAR ni ada first return jatuh di permukaan atas pokok, second return di dahan, third return di bawah pokok, and fourth return mungkin di tanah. Itu yang saya kata return tadi, yang mungkin boleh bayanglah kalau image ni, dia first return di atas permukaan bumi saja. Kalau di situ bangunan lah point, ada point tu, kita generate point tu atas bangunan lah. So itulah point cloud daripada image.
Kita still boleh classify, kita still boleh gunakan untuk pemetaan, tak ada masalah. Tapi kalau kita perlu generate satu point dalam di Bayeux, jika tersebut jika macam apa ground tu ada bangunan, kita akan banyak missing point ataupun lose point dekat situ lah. Okay. Okay, so untuk pengalaman ya tuan. So pengalaman di Jepun, kita kalau hujan ni, kalau hujan even awan mendung pun kita tak naik lah untuk terbang. Kita, okay, sensor kita ni sebenarnya, serapan itu mungkin dia sensitif kepada wap air. Jadi bila tuan-tuan berkata lah, let's say kita nak adakan penerbangan juga pada waktu mungkin gerimis ataupun hujan lah kan. Jadi point cloud tersebut akan menimbulkan noise. Sebab kita punya pulse ni, denyutan laser ni akan kenalah pada akan reflect pada kelembapan-kelembapan air tersebut dan menghasilkan noise. Jadi sebenarnya boleh terbang juga, tapi bukan dalam keadaan yang sangat lebat. Mungkin rintik-rintik macam tu. Mungkin boleh juga sebabnya saya faham sensor sekarang ni dah maksud saya berkualiti lah. Dia as long kita punya jam pun boleh water resistant kan. Jadi kalau sensor yang kita beli mungkin ada puluhan juta ataupun ratusan ribu, dia boleh, cuma tidak dalam keadaan yang sangat lebat dan data kita tu akan banyak noise. Jadi kita yang pilih lah whether kita perlu ke berbaloi ke kita terbang waktu ada hujan. Macam itulah. Okay, ada soalan lagi? Okay, kita back pada kira-kira. Skrin saya static kat situ. Saya harap tuan-tuan dan perempuan dapatlah yang macam nak belajar kan cara kira point and density. Even kita tahu software memang boleh guna pun. Boleh, tak payah kita payah-payah nak kata calculator, kita boleh kira kan. Jadi kat sini kita boleh tahu cara nak kira sebenarnya. Point density ni dia penting. Untuk LiDAR ni dia penting. Sebab dekat situlah kita cakap detail tak data kita. Okay, so that's why kat sini saya stresskan untuk point density punya kiraan. Okay, so saya ada letakkan nota cara kerja tu lah. Kalau ada sempat snap lah. Okay, so langkah pertama, macam saya cerita tadi kan, ada dah formula kat atas tu, boleh baca lah. Ada pulse rate, ada kelajuan pesawat kan. So contoh saya letak kat situ pengiraan. Contoh langkah pertama. Langkah pertama kita kena tukar dulu unit kelajuan. Sebab sekarang ni kita nak baca density ni dalam meter per meter square. Jadi kita cakap parameter input ni contoh. Okay. Pulse rate adalah 200 kHz. Okay, orang tanya saya, apa tu pulse rate kan? Okay, kita cakap pulse rate ni denyutan, kadar denyutan lah bahasa Melayu. Kalau dalam sensor-sensor LiDAR tu dia akan cakap repetition pulse rate. So sensor kita tu sendiri, berapa dia punya pulse rate kan? Kalau macam ni saya bagi contoh 200 kHz, maknanya macam daripada fizik dulu kita belajar, 200,000 every pulse per second. Okay, so kita kena tahulah 200 kHz ni sensor kita ni berapa dia punya pulse rate. Okay, saya cakap secara roughly lah. So lagi tinggi pulse rate, lagi padatlah data kita. So lagi rendah pulse rate, lagi kuranglah density data kita. Okay, tapi ia tidak bermakna juga sebab ada setengah pesawat tu dia mungkin laju and then kita terbang tinggi. Jadi dia mempengaruhi lah sebab kalau puan-puan dan tuan-tuan tengok kita punya equation pun kita boleh tahu kan. Maksudnya dia berkadaran juga dengan ketinggian penerbangan. Okay. So langkah pertama untuk kita kira tu kita kena tahulah maklumat pulse rate, speed pesawat, flying height. Yang penting flying height and then scan angle. Scan angle ni sensor kita punya scan angle. So langkah pertama kena tukar unit kelajuan dulu. Okay. So 200 km per hour kita tukarkan kepada meter per second. So semua tahulah akan bagi per hour tu berapa second. So 3,600. Langkah kedua kita nak cari nilai trigo. Saya cerita trigo. So berapa sudut? Sudut kita punya bukaan sensor tu. Lepas tu ketiga kita masukkan formula. So jawapan akhir kita dapat berapa point per meter square. So saya rasa macam mudahlah untuk orang lain faham jika ada keluar soalan.
exam ke atau lepas-lepas ni ke kan. So boleh ambil maklumlah syakna tentang pengiraan point density LiDAR ni. So bawah tu saya ada letakkan soalan. Kalau ada kelapangan masa, tuan-tuan boleh cuba kira untuk saya letakkan pulse rate. Saya bezakan pulse rate 150 kHz. Okay, dan speed kita slowkan lagi 180 km per hour. And then heighting tu kita rendahkan lagi jadi 800. Maksudnya? Okey. Dia macam ni. Untuk panduan soalan tadi itulah. Untuk panduan kiraan ni, kita kiraan sebelum kita anggaran kita sebelum kita planning kan. So berkenaan dengan tadi kata yaw So sekarang ni flying height ni kita anggaran kita sebelum kita terbang tu. Kita mesti tahu kawasan yang kita terbang tu berapa anggaran flying height yang kita boleh terbang. So kita anggarkan berapa roughly point per meter square. Okay, tadi yang tuan cakap yaw ke, pitch ke, yang saya kata GNS, IMU tu, dia sebenarnya efek kepada koordinat kita. Okay, so ikut IMU punya range lah. Kalau dah macam kita kata IMU yang paling bagus, so baguslah kita punya koordinat tu untuk XY. Okay, so yang ni saya kira, saya pandu mengira ni untuk kita katakan anggaran point density. Okay, lebih kurang contoh kita terbang tinggi di mana, tinggi certain tinggi, berapa point density yang kita dapat. Okay, untuk soalan latihan yang bawah tu, sesiapa yang berminat boleh kira lah. So saya letak jawapan pun. So kat situ, latihan dia, jawapan akhir pun 3 point. 3 point per meter square, 3.25 per meter square. Even kita kurangkan pulse rate, tapi kita rendahkan flying height. Okay, so saya maklum tadi, maknanya kita punya point density ni dia berkadaran juga dengan kita punya flying height, kita punya pulse rate, kita punya speed. Okay, so pengiraan ni penting lah sebab bila kita dah planning, bila kita dah terbang, kita dapat point density yang kurang daripada kehendak yang kita perlukan untuk kita buat model ke apa. So bagi saya dia macam agak membazir masa lah. Jadi kita kena rancang betul-betul sebab penerbangan ni memerlukan macam saya katalah tenaga, masa dan kosnya. Okay, so inilah panduan pengiraan point density. Okay, untuk slide yang ni pula, saya point density juga tapi saya varietykan ketinggian dia. Okay, so bila kita varietykan ketinggian dia tapi pulse rate, kelajuan, scan angle dengan SWOT wave tu bukan SWOT wave, maknanya pulse rate, kelajuan dengan scan angle tu kita samakan. Okay, sebab saya tahu yang di luar sana, sebab pulse rate ni datangnya daripada sensor kita. Lagi bagus sensor, lagi banyak range yang dia boleh ubah berkenaan dengan dia punya pulse rate. Okay, mungkin macam sensor yang lebih bagus, dia ada banyak variety of pulse rate. Okay, setengah mungkin sensor yang macam small UAV mungkin pulse rate dia mungkin fix ataupun ada certain je. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan situasi kalau kita ubah ketinggian, sebab bila dalam pemetaan ni lah selalunya senario ketinggian ni selalunya memang berubah sebab ikut kita punya kebenaran penerbangan tersebut. Kawasan yang hilly macam mana, kawasan yang bandar macam mana, kawasan yang restricted area. So jadi saya adakan senario yang berbeza ketinggian yang saya rasa kat luar pun amalkan benda ni. So kita akan samakan pulse rate, kelajuan pesawat atau kelajuan UAV kita dengan scan angle. So tuan-tuan dapat je lah di skrin jawapannya. Jika ketinggian penerbangan lebih rendah, so maka kita punya point adalah lebih dense. So untuk lagi tinggi adalah kita punya pointnya lebih sikit dan lebih kita katakan cumanya kelebihan untuk kita terbang lebih tinggi, kita akan dapat kawasan lebih luas. Okay, kita akan dapat cover lebih banyak luas yang kita katakan di SWOT wave lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok gambar bawah tu, maknanya untuk ketinggian lebih rendah lebih maknanya kecil kawasan. Untuk kawasan yang lebih bila kita terbang lebih tinggi, of course kita dapat lebih luas lah. Okay, so
Okay, inilah kesan ketinggian yang saya cerita tadi. So, different flying height, different ketinggian penerbangan akan efek kita punya point cloud lah. So, benda ni bagi saya stresskan kat sini sebab benda ni terjadi di luar sana bila orang tanya berapa ketinggian nak terbang. Dan kita kena tahu sendiri as a user, kehendak kita berapa point cloud yang kita nak. Jadi, sebelum kita masuk ke kita punya software automatic semua, kita boleh dah boleh macam predict berapa point. Mungkin dia lebih banyak tapi dalam range yang kita kira tadilah. Okay. Okay, saya selit sikit tapi saya tak nak stress banyak tentang inilah. So, more on kiraan pixel resolution ni pada gambar. Kita faham bila di Jepang, kita punya sensor tu hybrid. Jadi, kita terbang bersama kamera, nadir, bersama sensor serta bersama oblik. Jadi, kat sini kita boleh kira jugalah. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah formula asas, boleh kalau nak snap lah, maknanya ini cara macam mana kita nak kira pixel pula gambar. Okay. So ini langkah-langkah pengiraan lah contohnya. Still juga menggunakan konsep trigonometry. So kita gunakan pixel dan kita kena gunakan horizontal pixel kamera kita. So pengiraan kamera pixel tu kita kena ada maklumat tu lah untuk kita tahu berapa GSD bila kita terbang flying height certain flying height. Contoh berapa 500 meter, 1000 meter, okay, 1500 meter. So kita boleh kira. Sebabnya bila kita terbang LiDAR macam hybrid, sensor hybrid di Jepang ni, kita terbang simultaneously dan dia integrate. So semua tu mengambil kira dan kita kena patuh dua-dua supaya kita dapat maklumat dua-dua tu yang berpadanan dengan kehendak kita lah. Okay. Okay, so produk hasil data LiDAR ni semua tahu. Saya letakkan yang paling utama ni autofoto lah. Sebab mata kita pun suka. Tapi dia bukan hasil LiDAR, jangan keliru. Autofoto ni adalah daripada kamera, daripada gambar. So kalau orang tanya, apa produk LiDAR autofoto? Jangan cakap saya yang letak, cuma saya maklum kat sini. Bila kita ada sensor tu attach together, ada kamera, ada LiDAR, sebenarnya autofoto tu memainkan peranan juga. Sebab kita tahu point cloud ni monokrom, dia tak ada color. Jadi ada setengah features yang kita tak dapat define guna mata kita, autofoto ni membantu. Okay, kita nak kelaskan itu. Kita tahu itu bangunan tapi bentuknya sangat unik. Jadi kita pun tak familiar dengan kawasan tu. So gambar ni lah yang membantu. Okay, so bagi saya dua-dua komponen ni perlu ada even kita stress untuk LiDAR. Jadi gambar ni sangat membantulah bagi yang proses LiDAR. So inilah kita cakap dah classify point cloud. So classify point cloud ni kalau tuan-tuan tengok pelbagai warna, yang ni kita warnakan, kalau tuan nampak secara terang kat situ kita colourkan ikut ketinggian. So kita sendiri yang nak tengok whether kita nak kelaskan dia ikut ketinggian atau ikut jenis dia. Kalau ikut jenis mungkin bangunan semua warna merah and then vegetation semua warna hijau. Sebab and then ground tu mungkin warna coklat and then kalau kita tengok macam ni kita colourkan dia by ketinggian. Okay, so kita dapat tahu kat situ paling tinggi ketinggiannya berapa, paling rendah berapa, dan ketinggian paling tinggi tu janganlah terlalu macam tidak logik, ketinggian yang paling rendah juga jangan terlalu tidak logik. Kat situ kita boleh measure lah. Okay, so seterusnya digital surface model. Saya tak letakkan apa-apa caption kat bawah ni. So digital surface model, surface daratan kita lah, permukaan bumi. Nampak dekat gambar saya tu still lagi ada sungai yang besar yang kita dah flattenkan, ada lagi jambatan. Kita tak ada buat enforcement, ada bangunan-bangunan, semua masih ada. So kita kelaskan noise. Bukan kita tak kelaskan langsung, kita kelaskan noise, mana yang mengganggu data tersebut lah. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau adanya noise ni, dia akan mengganggu heighting kita lah. Mungkin noise tu berada di udara kan. Jadi data-data kita ni semua on the ground. Jadi contoh kita rasa surface ni all point to without any filtering. So bagi saya kurang tepat sebab bila ada noise tu dia akan mengganggu model kita tu. So nak tak nak for the first DSM tu kena ada classification untuk noise. Okay, so saya rasa sebelum ni kita ada sharekan di TikTok pasir punya question, gambaran pasir punya question. Salah satunya adalah berkenaan dengan apakah itu digital surface model. So semua orang di dalam live ni mungkin boleh cakna, boleh tahu yang berminat untuk duduk periksa tu kan. So boleh tahulah digital surface model dan tuan-tuan dan puan-puan boleh
boleh lukiskan dengan gambaran apakah digital survey model lah. Seterusnya, okey, ni jelas digital survey model permukaan bumi bare earth yang kita katakan yang bergunalah untuk modeler-modeler untuk yang mengkaji bencana. So kegunaan digital model ni amat membantulah. Okey. Okey, so ini 3D mesh. Okey, yang kita maknanya kita contohlah kita nak buat asas bangunan pada 3D. So kita paling tepatlah kita gunakan LiDAR. Tak kisahlah apa-apa platform sekalipun. Itu adalah asas lah untuk kita dapat ketinggian direct measure kepada bangunan-bangunan tersebut lah. So mungkin boleh buatkan 3D mesh. Mungkin bangunan ni dah terlalu, mungkin kita dah biasakan, mungkin terowong kan. Ataupun mungkin bangunan-bangunan yang mungkin sukarlah kita nak dapat bila kita terbang airborne, kita boleh gunakan MLS ke TLS. Banyak cara untuk kita buat pemetaan lain dan ni lah. So kita tak bergantunglah pada satu je platform. Jadi untuk bangunan ni kita sama juga macam saya cakap tadi, tujuan kita untuk buat 3D ni. Adakah untuk presentation je, ataupun adakah untuk kita buat kajian, ataupun untuk kita buat macam Dr. Syed kata mungkin asas kepada BIM. Jadi dekat sinilah permulaannya 3D model tersebut lah daripada point cloud. So di Jepang kita hybrid, so kita ada oblique lah. So oblique tu amat penting lah untuk kita punya fasad-fasad bangunan. Okay. Okay, sikitlah penglibatan Jepang di lapangan. So daripada saya cerita daripada awal tadi pukul 10.30, 10.20 sampai sekarang Jepang membawa teori LiDAR ni ke alam realiti lah. Kita hands on sendiri, kita terbang sendiri, kita proses sendiri in-house. So kita belajar lah, kita masih juga belajar macam mana cara industri di luar dan kita adapt benda tu untuk jadikan sesuatu yang lebih baik lah untuk sharing kepada orang awam di luar lah. So Jabatan Ukur sendiri melaksanakan operasi LiDAR ni secara aktif lah di seluruh negara, merentasi pelbagai kesukaran bentuk muka bumi lah. Okay. So untuk operasi udara berskala besar, macam tuan-tuan dah tengok video saya awal-awal tadi, kita gunakan fixed wing, kita gunakan hybrid camera untuk penerbangan topografi lah. So kat situlah kita dapat petakan profil pantai, topografi, bencana juga, bencana yang berskala besar, so kita gunakan pesawat udara. So untuk pemetaan menggunakan UAV, so ni saya rasa kat luar pun semua memang adalah kita kata jabatan-jabatan private sector, universiti-universiti memang adakan UAV, LiDAR, kamera. So banyak membantulah kiranya macam bukan setakat airborne, jadi LiDAR punya UAV juga berguna untuk kawasan-kawasan bencana. Kawasan-kawasan yang perlukan fast response. So kiranya macam kita cakap kita bukan satu macam terkurung lah dekat satu airborne saja. So kita kena explore UAV, MLS, semualah berkaitan dengan LiDAR ni. So mungkin cara pemprosesan dia ada sedikit-sedikit berbeza lah. Okay. Tapi dia punya basic information LiDAR itu jelas. It's a point, it's a laser, adalah XYZ intensity. Okay. So ni antara respon kawasan bencana lah yang kita katakan menyediakan negara lah pada tu bagi kami bila antara Jepun ni dapat menyumbang kepada kes-kes yang begini. Kita rasa macam Jepun tu berkepentingan lah dalam bencana punya pemantauan. So dengan kepakaran yang kita ada di Jepun, kita boleh bantu untuk mungkin menyelamatkan nyawa-nyawa di masa hadapan. So sebabnya kita akan boleh adakan data tu sebagai fast respon dan juga pemantauan. So okay, kenapa data LiDAR tu penting? Saya cerita daripada awal tadi, kenapa sangat penting yang saya cerita daripada awal tadi, kira-kiraannya, penerbangannya, kita punya kepakarannya. Sebabnya dekat situlah kita boleh adakan analisis terrain, kita boleh analisis hidrologi. Seseorang jutera yang dalam bidang kejuruteraan boleh gunakan kita punya data-data tersebut, pemetaan. So pemetaan ni bukan sahaja orang awam. Di Jepun kita punya, kita katakan kita punya pengguna peta topografi ni tentera. So bergunalah kan untuk keselamatan negara.
seterusnya perhutanan, dan sebenarnya tidak terhad kepada 4 ni sajalah. So penting untuk kesemualah. Mungkin in future untuk kesihatan kan, untuk mungkin monitoring apa-apa yang mungkin berkaitan dengan bencana. So in future memang kepentingan layanan ni saya rasa lebih daripada zaman sekarang lah. Mungkin lebih lagi, dan seseorang tu bukan setakat profesional, mungkin orang awam juga nanti akan tahu apakah LIDAR ini. Okay. 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 Kira macam mana tu? Kira sela ke atau macam mana? Dia kontur ni, dia adalah representing line, representing permukaan bumi kan, daripada ground tu, daripada contoh daripada LIDAR tadi, kita terbang kita dapat point, betul kita generate surface. So every surface tu kita boleh generate kontur. So kontur ni kita kira tu, kalau tuan kata kira tu, kita bagi sela lah, sela. Kita nak sela major berapa, minor berapa kan. So kita letak, contohnya kawasan kat situ, contohlah kawasan kat situ paling tinggi, contoh saya kata paling tinggi 5 meter. Jadi tuan nak contoh saya kata sela tu sangat rapat. Jadi sesuai tak untuk kawasan yang mendatang kat situ? Kalau untuk kawasan yang tinggi, sesuai tak sela ni berapa? That's why saya rasa mungkin soalan tuan ke arah itu kot. Kontur more on sela. Yang boleh dikira tu kita kena tahu ketinggian kat situ, and then kita boleh bahagikan sela-sela major dengan minor tu lah. Jadi kena tahulah, kadang-kadang tu bila kita generate terlalu tinggi sela, tiba-tiba kat situ kawasannya paling tinggi pun 5 meter. Jadi kontur tuan ada boleh kira ada 5 ke 6 macam yalah bulatan-bulatan tu berapa je, sebab kita katakan dia tidak represent lah, maknanya terlalu tinggi kita letak, pada kawasan situ rendah macam flat area lah. Itulah. So sekarang saya punya slide dah habis. Tapi saya buka lah untuk Q&A kalau ada apa-apa soalan, ataupun saya cakap tadi terlalu laju, tapi laju pun dah sejam, dah ke depan sangat. Jadi sebenarnya boleh je kalau ada certain part yang mungkin perlu saya ulang balik, mungkin perlu saya elaborate lebih ni lah, lebih detail, mungkin boleh maklum lah dekat live ni. So kita cakap, bila kita cerita tadi daripada mula hingga sekarang ni, saya ada nyatakan tentang kita perlukan LIDAR bila, untuk apa, tujuan apa, platform apa yang kita boleh guna. Kita ada belajar tentang point density, kiraan point density, and then kiraan pixel image lah untuk kita kira resolution atau GSD. And then tadi saya ada terangkan tentang pelibatan JUPEM lah. So JUPEM sendiri kita katakan macam bergerak aktif lah dalam cerapan penawatan LIDAR lah. Instead of kita terbang sendiri, proses sendiri, kita juga jalan-jalankan pengkontraktan di luar. Okay, and then dalam masa yang sama, kita pun advise, memberi pakai rujuk lah kepada agensi lain untuk cerapan data LIDAR ni lah. So, kita amat berbesar hati jika ada jabatan-jabatan di luar ingin hikmat kepakaran lah, perlukan kita TOT ke, jadi kita amat mengalu-alukan lah di bahagian kami, di JUPEM sendirilah. So, okay, soalan? Okay. Okay. Okay, itulah saya ada berbalik pada soalan tadi kan. So macam lumut tu, kita katakan, okay, daripada soalan yang pertama tadi dia lebih kurang, kita katakan bila point itu, dia boleh menembusi apa-apa je, macam cahaya kan, boleh menembusi dense forest ke, air yang kita katakan kecetek lah, macam jernih kan. So dia boleh kena satu objek, and then maknanya dia bolehlah hasilkan. So bergantung jugalah soalan tuan ni dengan lumut kan. Lumut tu sangatlah kita katakan kadang-kadang tu macam mana, dia objek yang sangat lembut macam tu. If kalau tuan kata kalau ada return tu mungkin dia boleh. Kadang-kadang tu mungkin dia adalah kita akan detect sebagai noise pun, sebab kita pun tak dapat macam mana lumut tu, kita pun tak dapat nak tahu dia tu lumut tu bentuknya macam mana, melainkan crown pokok kan. So kalau even dia boleh detect dia sebagai lumut pun dekat dalam air kan, tuan akan detect dia mungkin sebagai objek lain ke, sebab dia kat atas batu ke kan. Jadi kita nak interpret dia sebagai lumut tu macam mana tu, soalan tu agak detail lah. Orang kata kalau
kerja tu micromanage sebab lumut tu sendiri macam mana bentuk dia. Kan dia LiDAR ni macam okey, kita cakap macam ni lah. Kalau setengah orang tu LiDAR tu dia sebenarnya macam mata kita lah kan. Mata kita boleh nampak. Mata kita pun melihat macam ada cahaya yang transmit kan. Sama juga LiDAR tu. Kalau tuan interpret tu sebagai lumut, mungkin dia boleh. Mungkin kalau macam kerang-kerang pokok tu jelas. Macam tu lah. Okey. Okey, sampah haram. So sampah haram ni boleh juga dia macam mana? Nak tahu sampah haram ni dekat mana? Atas permukaan air ke ataupun apa? Dia dekat mana? Dekat dekat daratan ke? Kalau macam saya faham macam puan punya soalan atau punya soalan ni mungkin yang ada atas permukaan air lah kot kan. So kita nak katakan kalau LiDAR tu sendiri dia akan transmit apa-apa je objek yang dia hit kan. So ada intensity. So kita kalau macam ni pendapat saya kita perlukan gambar udara untuk kita overlaykan pada LiDAR tersebut. Okay, sebab pada sampah-sampah ataupun benda-benda objek yang kita kena clarify yang dia tak ada bentuk solid macam bangunan ni, kita perlukan mata kita sendiri untuk identify itu apa sebab the only yang akan classify benda tu sampah atau apa-apa adalah diri kita sendiri. Mata kita. Kalau kita belajar geometrik dulu, impression. Visual interpretation. So kita perlukan macam tadi lah, ada LiDAR dan kita kena ada gambar. Macam itulah. Oh, LiDAR. Jenis-jenis tanah Okey, sebab LiDAR tu sendiri, dia macam saya cerita tadi lah, dia bagi interpretation. Pada awal tadi saya cerita dia ada maklumat attribution tu X, Y, Z, intensity. So mungkin kalau puan bertanya ni, X, Y, Z tu any object dekat ground ni kan, any object is X, Y, Z. So intensity tu mungkin boleh digunakan untuk interpretation tanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya ni lah. Mungkin kat situ sebab intensity ni dia reflect, dia ada satu number. Kita guna sensor tu mungkin 8 bit, 16 bit, 32 bit kita punya sensor tu. Bit tu sendiri memberikan range. Contoh saya bagi range, contoh 8 bit, 0 ke 255 daripada hitam ke cerah. Okay, so saya bagi contoh 255 tu paling cerah lah. Nilai kita panggil number intensity tersebut. So kat situ tuan-tuan boleh asingkan di mana yang paling gelap, okey, ialah berkelembapan tinggi macam tu kita assuming lah first kita punya ni lah interpretation. And then yang paling makin cerah dia adalah hard surface. Mungkin kat situ kegunaan tanahnya more kepada urban. Jadi mungkin belah paling kurang dia punya intensity, paling kurang dia reflect or else dia tak ada return sekalipun. Mungkin tu kawasan air dengan kawasan yang berair. Jadi kat situlah mungkin guna tanah tu dia boleh digunakan, mungkin intensity tu kita boleh gunakan lah. Okay. Okay. Ada juga soalan dari Cik Syah. Susah ke tidak? Dia dua-dua boleh, susah boleh, senang boleh. Dia ikut kita punya, satu kita punya level lah, level kepakaran kita. Bila kita dah training diri kita, kita boleh training kan diri kita ni, tengok permukaan yang ada di bumi ni lah kan. Maksudnya kita tahulah bentuk bangunan macam tu, kita tahulah bentuk kereta yang jadi noise tu macam tu. Jadi benda tu mudah. Tapi kalau contoh kawasan yang hutan ataupun hutan yang ada pelbagai jenis tumbuhan, contohnya ada high veggie, low veggie, ada grass, ada brush, mungkin kat situ sukar sikit kita nak identify. Dia mungkin tuan kata senang lah sebab kita semua jadi veggie, tapi mungkin untuk pengkaji yang ada veggie, menggunakan vegetation tu mungkin dia akan ada different punya land use lah. Mungkin ni high veggie, low veggie kan. Mungkin kat situ susah lah sikit, tapi dalam masa sama lah macam saya kata, kita kena ada learning curve lah. Apa yang kita belajar semua ada learning curve. Mesti ada training dan kita akan mahir daripada learning curve lah. So sebenarnya software-software kat luar tu dia dah ada salah satu kita kata parameter yang membolehkan kita classify secara automatik. So mungkin 70% automatic dan memang software itu telah ditrain untuk menghasilkan atau klasifikasikan ground secara baik, dan selebihnya is kena human punya touch juga. Okay.
Okay, so soalan tu menarik lah. So untuk untuk macam saya kata tadi lah, bila point cloud tu sendiri dia adalah XYZ. So mungkin kalau kita scan dalam mining ke pelombongan kan, mungkin dia akan detect apa-apa je. Bukan setakat macam emas tu lah. Dia tidak sebenarnya, dia tidak mengesan atau mineral tu secara langsung. Maksudnya macam itulah. Maksudnya dia tidak, bila dia scan, bila dia terkena batu ke, terkena mana-mana selain tu kan, dan dia still juga tidak secara terus untuk detect benda tu emas ke, timah ke, maksud saya lah. So dia still juga, dia boleh scanning. As long cahaya boleh masuk, kita boleh scan. Okay. So maknanya secara langsung tidak mungkin analisis seterusnya lah untuk kita kaji macam mana emas tu kita detect, macam mana batuan-batuan tu kan. Jadi kita perlukan more analisis lah. Oh, banyak soalan. Okay, pulau. Pulau ni maksudnya, as long LiDAR ni, dia boleh reflect, kita katakan pulau ni sebenarnya macam daratan di tengah pulau lah. Bukanlah, daratan di tengah pulau. So sebenarnya, kalau, sebab kita pun ada pengalaman lah, sebenarnya sebelum ni kita macam terbang gunakan SAR lah. SAR tu di pulau-pulau di Sabah kan. So sebenarnya LiDAR ni, boleh je terbang di kawasan pulau as long, mostly kita kata pulau tu ada daratan lah. Jika pulau tu bila ada, contohlah kita terbang waktu pasang kan, tiba pulau tu tenggelam. Dan tenggelam tu macam kita, air pula tidak memberikan kerjasama dengan baik. Jadi kita terbang pun kita tak dapat data. Tapi kalau pulau tu memang daratan yang memang kita katakan dia very hard surface, boleh penetrate and then boleh bounce, return balik. So kita boleh je buat di pulau-pulau kan. As long kita pun ada terbang di macam kita sendiri di Jepun, kita terbang juga di empangan-empangan. Jadi mungkin saya rasa UAV tu berisiko sikit lah dengan angin. Saya rasa pakai airborne pun boleh, pakai TLS pun boleh. Mungkin boleh mounted atas boat kan. Soalan basic. Ada tak sesama nak komen kat bawah tu kalau ada jawapan lah. Kita sharing lah. So beza IFSA dengan LiDAR. IFSA ni sendiri kita kata laser, cahaya, kita gunakan cahaya untuk determine jarak tu kan. Tapi interferometric synthetic aperture radar, kita gunakan radar yang ada wavelength. Ada frekuensi, ada wavelength. So, dan dia memproses dalam bentuk interferogram. So sebenarnya beza. So sebab sensor tu sendiri dah beza. Satu is direct measure using laser, cahaya. Satu lagi kita pakai gelombang. So gelombang yang kita tahulah, gelombang berapa frekuensi gelombang, panjang gelombang yang boleh penetrate bawah pokok, ground, atas pokok. So dua-dua tu dah jelas. Even saya faham yang bertanya ni, maklumat yang dapat tu sama. Betul tak? Dapat DTM, DSM kan? Tapi bagi saya sensor tu sendiri berbeza dah. Jadi mungkin amalan kita di Jepun, IFSA tu mostly kita for kawasan yang lebih luas lah. Mungkin untuk IFSA kita punya di Jepun kita terbang untuk satu semenanjung. Untuk LiDAR kita spot di beberapa kawasan lah, kawasan-kawasan urban, kawasan diperlukan oleh agensi-agensi lain untuk model-model tertentu. So senang kata, contoh Puan nak buat pemodelan yang mungkin jangkaannya 20-30 tahun tu prediction kan. So mungkin boleh guna yang IFSA untuk skala yang lebih, maksud skala data yang lebih besar. Bukan skala data, itulah maksud skala kawasan lebih besar. Jadi untuk fokus-fokus kawasan boleh guna LiDAR lah. So untuk 3D model, urban kan, so boleh guna LiDAR lah. Okay. Okay, dia macam ni. Bila kita ada raw data kan, kita akan encrypt data tu lah. Apa-apa software lah yang tuan-tuan pakai kan. So, bila kita extract data tu, kita akan dapat raw. Dekat raw tu lah kita akan kita kata encrypt lah data-data tu kan. So, sebenarnya
bila mostly selepas kita encrypt data tu, and then kita dapat data raw kita. So kat situ adalah data yang kita kata specifically daripada airborne kita yang memang kita attach, contoh kita pakai hard disk lah, itulah data yang dia capture dekat atas sampai di bawah, maknanya selepas diproses, maknanya sebelum proses itulah point per meter square dia, and then selepas diproses mungkin kita boleh kurangkan lagi untuk kawasan-kawasan yang kita perlukan je, untuk kita viewing je, sebab point cloud ni dia macam mana, dia lagi tinggi, lagi padat, sebenarnya dia lagi berat. Bila berat. So maksud Puan, kalau sebelum proses, mungkin point cloud dia ada certain value kan, mungkin lebih dense, mungkin selepas proses mungkin lebih berkurang. Okay, maknanya yang point yang tertentu je kita perlukan. Ada certain point per meter square je untuk kita tentukan lah. Mungkin, saya bagi contoh sensor Puan ni sensor yang kita kata paling mahal lah. Kita terbangkan, kita guna. So kemampuan sensor tu sendiri menghasilkan point cloud tu contohnya 50 point per meter square. Tapi untuk analisis point mau kepada 10 point je per meter square. So that's why saya kata selepas perprosesan tu mungkin lebih kurang mengikut apa yang kehendak user. Okay. Waktu penerbangan dan raw data tu adalah point cloud yang apa data yang kita dapat menggunakan sensor point tu lah maksudnya. Okay. Apakah warna yang akan reflect untuk objek silau dan sensor data? Okay, so macam ni lah. Color Okay. So lah macam saya cerita tadi berkenaan dengan intensity tadi kan. So objek silau ni, okay, kita cakapkan dia. Kita katakan laser ni, dia akan reflect lah. Apa-apa cermin. Kalau dia boleh tembus lah. Dia ada satu value tau. Kalau kita macam kita maklumkan lah. Objek tu silau ke ataupun legap ke kan Tuan. As long dia hard surface, dia punya bacaan intensity tu adalah kekuatan. Kekuatan dia reflect. Maknanya kekuatan building tu, kekuatan permukaan tu. Kita kira intensity ni bukan berdasarkan kekuatan hard surface tu ataupun apa-apa bangunan ataupun vegetation ke apa-apa yang dia hit lah. So kalau silau tu dia terlalu subjektif. Kalau silau tu pada hard surface, bila dia reflect balik, mungkin intensity dia lagi tinggi lah. Kita cakap silau tu pada di mana? Silau tu pada air ke, silau tu pada bangunan ke kan? Dia sangat subjektif. Kalau silau tu pada bangunan, mungkin bila laser tu reflect dan itu adalah hard surface, dia akan bounce balik dengan intensity yang tinggi. Kalau silau tu pada air, kan, air tu adalah kita kata dia boleh absorb tenaga, energy dan dia tak ada return, so dia tak ada point. Kalau dia return pun mungkin sangat lemah dan intensity dia rendah. Itulah. Okay. Okay, so di Jupom lah ya, saya bagi di Jupom. So di Jupom ni kita pakai satu software tu lah. So Rusia dia maklum tadi lah, kalau boleh tak nak sebut lah jenama-jenama dekat dalam TikTok takut kena ni kan ban, tapi saya sebut sekali lah. So kita di Jupom kita menggunakan City Mapper tu, kita gunakan Leica. So pemprosesan kita adalah kita gunakan Leica, and then untuk third party kita gunakan Terra Family lah untuk kita buat classify yang lebih lebih detail. Okay, so ada beberapa software lah dan saya rasa kat pasaran lagi banyak dan dia sebenarnya terpulang kepada kita lah mana yang kita prefer untuk kelaskan. So untuk tadi soalan ketepatan. Okay, so ketepatan yang kita kita apply dekat Jupom ni apa-apa sebagai seorang surveyor, sebagai seorang, saya rasa saya percaya jurutera pun, apa-apa penerbangan yang kita katakan kita buat, apa-apa penawanan yang kita buat, kita mesti ada ground control. Apa-apa data, kawasan kecil, kawasan besar, seorang surveyor ni perlu adakan ground control. So ground control itulah akan menjadikan maknanya satu perbandingan yang kita katakan daripada point tadi dengan ground control kita, ketepatan mana yang kita terimalah. So dia fokus kepada ketinggian, so kita kena ada cerapan jugalah di ground. So kita gunakan ketepatan ground control sebagai menguji ketepatan kita, data kita. Okey. Okey. Soalan. Okey, sebelah 20 dah. Satu soalan lagi. Maaflah pada yang yang tak dapat. Ya. Orang pejam.
Alhamdulillah, terima kasih. Oh, ya ke? Saya pun tak okay. Okay. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah dengar. Walaupun kadang-kadang saya tersasul-sasulkan, minta maaf lah bulan Ramadan. Kadang-kadang saya pun macam dah praktis tapi still lagi macam ada lagging dekat saya. Oh, Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya sebenarnya belajar daripada, saya pun masih lagi baru jugalah bagi saya. Cuma saya belajar daripada pegawai-pegawai dekat Jepun ni sangat membantu. So, insyaAllah lah kalau saya rasa apa yang kita sharing ni, contoh macam daripada 1 hour tadi, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak dapat banyak sikit pun, Alhamdulillah bagi saya, mungkin kita boleh sharing lah dengan kawan-kawan yang lain kan. Okay, soalan boleh? Tengah pilih soalan. Maaf yang saya dapat jawab. Boleh je email saya dekat website tu. Nak tanya apa-apa, boleh je. InsyaAllah saya akan jawab lah. Okay. Soalan simple lah. Okay, so soalan dia, jawapan dia macam ni lah tuan ya. So in a simple way yang semua orang boleh faham, kalau kita katakan di Jepun punya praktis, kita buat pengkocakan luar lah untuk penerbangan IFSA. So kita gunakan airborne lah, kita tak diguna radar daripada UAV lah, kita memang guna airborne. So kita katakan penerbangan radar yang kita adakan ni, kita katakan kita gunakan jet. So jet ni kita tahu dia punya kelajuan dan dia punya swath, and then untuk penerbangan maknanya untuk penerbangan IFSA ni di Jepun kita jalankan dengan ketinggian 24 ke 27 ribu kaki. So macam saya punya slide tadi, so lagi tinggi kita terbang dengan kelajuan macam tu, pesawat dengan kelajuan macam tu, dengan ketinggian macam tu, kita dapat kawasan yang lebih besar. So untuk LiDAR, kita tahu pesawat komersial punya kelajuan, helikopter punya kelajuan, dan sendiri cahaya tu, bila kita bawa LiDAR ni, sensor LiDAR, bila dia terlalu laju, kita punya point pun tak sempat return, kita pun tak sempat nak penetrate dan transmit data tu. So itulah basic kenapa IFSA tu digunakan untuk pemantauan yang lebih luas lah. So lebih luas ni kita pakai gelombang, ada certain frekuensi yang menghasilkan satu kita katakan auto rectifier radar imagery untuk kita hasilkan DTM dengan DSM. Pada dalam masa sama, laser ni kita gunakan cahaya yang kita transmit, dan tuan-tuan dan puan-puan lebih tahu tadi, bila kita kira lagi laju kita terbang, kan, lagi laju pesawat tu lagi kurang point density dan dah tak sesuai lah untuk kawasan luas, dan nak perlukan data yang lebih cepat. Okay. Okay ke? Okay ya? So masa pun ialah mencemburui, macam tu. Tapi sebelum saya serahkan pada Rustia, saya terima kasihlah pada yang sudi join live TikTok Jepun ni. Encik Asri, maaf sebabnya last soalan tadi dah dibacakan. Kita akan tanya kemudian lah, mungkin ada next slot ke kan. Jadi next slot. Okay, so terima kasih pada yang sudi dengar, terima kasih pada yang sudi bagi soalan. Kemudian minta maaf kalau ada kekurangan daripada saya. Sebelum saya serahkan pada Ustaz, minta maaf kekurangan pada saya. Jika ada jawapan-jawapan yang saya rasa mungkin saya terlepas ataupun tidak memuaskan hati tuan-tuan dan puan-puan. So sebelum saya akhiri itu, semua kebaikan ni datang daripada Allah lah. Semua yang kekurangan tu datang daripada diri saya sendirilah. Allah Alam. So saya serahkan pada Urusi lah. Okay.